Tinggal berapa hari saja lagi kita nak masuk 2026. Untuk pengetahuan korang, saya dekat kedai emas Sri Semantan ni pun dah nak masuk 4 bulan dah. Dan kemudian saya diberi peluang pula oleh pihak cash kedai emas Sri Semantan sendiri untuk sambung perkhidmatan selama tempoh setahun untuk tahun 2026 yang mendatang ni lah. Itu pun kalau khidmat kita diperlukan. Jadi banyak benda baru nak kongsi sedikit dalam video ni berkenaan kedai emas Sri Semantan. Kalau korang nak tahu, kedai emas Sri Semantan ni ianya bermula lebih kurang bulan 5 pada tahun 2025 tahun ni lah. Dan dia punya HQ bertempat di Temerloh dan diterajui oleh chairman kita Encik Hafizal Haji Mahmud. HQ di Temerloh, cawangan kedua di Kuantan ni lah, cawangan ketiga di Jengka, dan hari tu cawangan keempat di Kelantan, Kota Baru. Dan yang paling baru ini yang nak dibuka pada awal Januari ni, di mana? Di Meru Ipoh. Itu cawangan yang ke-6. Kalau korang nak tahu, sebenarnya cawangan kelimanya bakal dibuka di mana? Di Shah Alam. Jadi dalam tempoh drastik ni sebenarnya korang jangan terkejut. Sebenarnya tak terkejut pun. Bukan saja di Shah Alam, kalau korang nak tahu, tetapi kedai emas Sri Semantan ni bakal dibuka di mana? Di Johor Bahru, di Terengganu, di Kota Kinabalu, di Kedah katanya. Kita tak tahu. Tapi dalam perancangan seluruh Malaysia, insya-Allah. Sebab ini adalah hasil kerja keras daripada warga KES dan ahli-ahli KES tu sendiri. Kedai emas Sri Semantan ni dia mempunyai satu rangkaian strategi pemasaran yang bagus. Mereka ni melantik orang-orang yang bukan calang-calang tau dalam bahagian-bahagian pemasaran. Sebab itulah kedai emas Sri Semantan sendiri dia membina dan menyediakan satu sistem yang sangat menarik. Sistem yang macam mana? Sistem yang memudahkan bagi pelanggan dan ahli-ahli KES tu sendiri. So kedai emas Sri Semantan ni dia membuka peluang yang besar tau bagi pelanggan, bagi orang di luar sana yang suka membeli emas, yang suka menyimpan emas. Tapi dia membuka satu ruang di mana kepada pelanggan-pelanggan di luar sana berminat untuk menjana ekonomi masing-masing. Kedai emas Sri Semantan ni dia melantik beberapa orang influencer tau. Contoh kalau di HQ Temerloh ada Hadila, di Jengka ada Alang Gajah, di Kuantan ada saya sendiri dengan tim Bang Raizu, Jackie dan yang lain-lain kan. Kalau di Kelantan tu sendiri kita ada Sid Hafiz Ibrahim, Alung PN, Melo serta dan ramai lagi lah yang mana pihak KES menjemput dan memberi peluang kepada influencer siapa saja yang mempunyai engagement yang tinggi di media sosial ni. Sebenarnya adalah satu tugas yang berat. Sebab apa? Kita ni dibayar dan dilantik sebagai untuk membuat satu marketing, promosi berkenaan kedai emas Sri Semantan. Kalau salah info, tak tepat info, nanti yang mana tercalik ya? Kedai emas juga. Sebab itulah tanggungjawab kita ni besar sebenarnya. Apa saja yang kita post dekat kita punya medium, platform media sosial kita ni, bukan seorang dua yang tengok, ramai yang tengok. Walaupun engagement kita tu, view kita tu sikit, tetapi orang yang memandang, yang melihat tu ramai di luar sana. Bagi Bond juga, walaupun nampak konten-konten saya yang santai-santai, kadang-kadang ada yang mengarut, ada yang kelakar, ada yang serius, itu sebenarnya nak menarik engagement saja. Apa-apa pun yang paling penting, Bond nak ucap terima kasih adalah pelanggan-pelanggan tu sendiri. Sebenarnya dalam diam, pihak KES sendiri dah banyak bagi sumbangan, dah hulurkan sumbangan kepada orang ramai dan kepada mereka-mereka yang kita sendiri pun tak tahu. Selain pihak KES menaja tim bola sepak di Kelantan baru-baru ni, pihak KES telah pun melantik beberapa orang duta lah untuk bekerjasama dengan kedai emas Sri Semantan sendirilah. Peluang yang besar bagi ahli-ahli KES ni memang dah tersedia. Sebab apa? Sebab pihak KES ni dah banyak menaja guys. Menaja kereta, menaja rumah, menaja package umrah dan banyak lagi peluang-peluang yang boleh dikatakan menarik di dalam kedai emas Sri Semantan ni. Baru-baru ni pihak KES sendiri telah pun menunaikan zakat sebanyak RM20,000 di Kelantan, tak silap saya lah.
Ini adalah satu tanda aras pertama di dalam perjuangan mereka dalam dunia emas ni. Jadi untuk tahun 2026 ni, mari kita sama-sama ubah hidup kita, ubah kita punya cara, buang segala negative vibe kita, kecilkan kita punya circle dan choose your right person. So, buat warga-warga Kuantan, kalau nak mendapatkan emas pre-love kita di sini emas pre-love yang murah, yang cantik, yang boleh dikatakan ramai yang orang nak. Mari ke kedai emas Sri Semantan, kita buyback yang tertinggi. Kau guna JK. Bye-bye. Di kedai emas Sri Semantan.